Homoseksual ialah satu bentuk orientasi seksual di mana seseorang individu merasakan tarikan emosi, romantik dan seksual kepada individu yang mempunyai jantina yang sama. Isu homoseksual kini sering dibincangkan dalam konteks hak asasi manusia, undang-undang dan perdebatan sosial di seluruh dunia. Sesetengah negara dan komuniti memperjuangkan hak kesaksamaan termasuk perlindungan daripada diskriminasi serta penerimaan sosial, manakala sesetengah negara lain hubungan sesama jenis masih dilarang secara undang-undang atau dipandang negatif disebabkan oleh nilai budaya, agama dan norma sosial tempatan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hayati, pekerja sosial yang akan bersama kalian dalam sesi ini sehinggalah kita menamatkan sesi kita. Jadi, boleh panggil saya Miss Hayati sahaja. Jadi saya faham untuk kehadiran pada hari ini mungkin ada di antara kalian yang bukan dengan keredaan hati dan bukan dengan diri sendiri punya keredaan lah. Maksudnya ada yang kena paksa dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu bahawa saya sangat hargai kehadiran kalian semua yang sudi hadir pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, saya ingin memaklumkanlah beberapa peraturan dan norma asas untuk sesi intervensi pada hari ini. Jadi, segala isu dan masalah yang kita sama-sama kongsi dalam sesi ini adalah bersifat sulit dan hanya akan kekal di dalam ruang ini sahaja. Saya sebagai pekerja sosial akan mematuhi prinsip kerahsiaan dan tidak akan berkongsilah sebarang maklumat dengan pihak lain. Kecuali kalau pihak agensi yang berkaitan yang memerlukan maklumat itu demi keselamatan dan kebajikan semua pihak. Jadi, saya akan kongsikanlah. Cumanya itu kita punya skop kerja kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jadi, saya juga berharaplah semua ahli dalam kumpulan ini saling menghormati dan sama-samalah kita untuk menjaga kerahsiaan antara satu sama lain. Okay, saya nampak masih ramai lagi yang rasa tak selesa. Tak apa, itu adalah normal untuk merasa macam tu. Sebab bila kita bercakap tentang diri sendiri ni memang susah untuk kita buka macam cerita kita sebab bukan semua orang yang faham tentang diri kita. Jadi pada hari ini kalian datang untuk kongsi
emosi, itu pun dah memadai. Dan hari ini kita cuma nak mendengar dan berkongsi apa yang kalian rasa untuk kita sama-sama faham antara satu sama lain. Okey, sebelum kita lebih jauh, saya nak perkenalkan saya nak masing-masing perkenalkan diri dan boleh sebut mungkin satu perkara yang kalian buat waktu kalian rasa stres. Boleh? Saya suka melukis. Wow, menarik. Saya baca buku. Oh, bagus. Saya suka dengar lagu kuat-kuat. Ini sikit rasa aku. Wow, menarik. Saya suka nonton kopi. Oh, pasal pada buat kopi. Sejak TikTok. Kadang-kadang bila suka deep itu rasanya dah stres. Oh, bagus, bagus. Okey, baiklah. Saya nak ucap terima kasih kepada semua sebab sudi untuk meluangkan masa pada hari ini. Sebab saya tahu topik pada hari ini bukan topik yang mudah lah. Dan sesi ini adalah sebenarnya ruang untuk kita baiki diri, untuk kita meluahkan apa yang kita rasa pendam dalam hati kita. Dan ruang ini juga adalah untuk kita faham diri kita dan untuk kita belajar apa yang kita perlu buat untuk kita terus kuat dalam menghadapi ujian yang kita rasa kita tak mampu, tapi semoga dengan ruang ni, ruang yang kita bina ni, kita boleh bina sesuatu yang lebih baik untuk masa hadapan lah. Saya percaya setiap orang di sini ada kisah dan perjuangan masing-masing. Jadi kalau ada yang rasa nak kongsi, walaupun sikit, saya sebenarnya sangat hargailah. Tak perlu pun awak nak paksa-paksa diri awak. Cukup kalau awak sudi untuk cakap secara umum sahaja. Jadi apa yang buatkan awak rasa untuk datang ke sini pada hari ini? Saya datang sebab tunang saya datang masa sidang saya. Jadi dia tak terima, terus saya putuskan perjalanan. Saya rasa kosong, saya nak berubah pun tak boleh dah. Saya faham. Dia biasanya bila berlaku begitu, kita rasalah benda yang orang yang kita nak kahwinkan. Benda tu adalah sangat menyakitkan lah bila berlaku begitu. Ya, saya tak marah. Cuma saya rasa hilang arah. Saya faham. Kadang-kadang bila orang tak faham kita ni, memang kita akan mula persoalkan nilai diri kita sendiri. Tapi sebenarnya bila awak berani datang ke sini, itu adalah satu langkah yang besar yang awak dah buat pada hari ini. Jadi Kai, untuk Kai lah, ada sesuatu tak untuk Kai nak kongsikan kepada semua? Mak saya dia dah tahu dah pasal saya. Dia marah lah. Saya dah cuba jelaskan kat dia tapi macam tak ada guna. Saya rasa macam saya buat dia kecewa. Saya bersalah sangat kat dia. Awak sebenarnya ni dalam dilema kan sebenarnya antara nak jaga hati mak dengan nak jaga diri sendiri kan? Saya dah tahu lah mana yang betul. Saya faham. Sebenarnya tak ada jawapan yang mudah pun untuk masalah awak itu. Tapi kalau kita sama-sama berbincang hari ini secara perlahan-lahan, insya-Allah awak akan rasa tak bersendirian lagi. Sebab apa? Sebab kita semua ada sama-sama dengan awak. Okey? Baik. Kalau Alif pula macam mana ya? Saya datang sini pun sebab terpaksa. Tapi sebenarnya saya pun penat sebab perlu kuat. Saya dah lama rasa bersalah dengan diri saya. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya terfikir macam mana saya nak maafkan diri saya atas kesalahan saya yang saya dah buat sebelum ni. Saya dengar awak Alif, sebenarnya awak bukanlah seorang yang jahat. Rasa bersalah itu adalah tanda yang awak sebenarnya masih ada peluang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sebenarnya pilihan tu mungkin kita pernah tergelincirkan di jalan yang salah dan bila awak teringin untuk berubah itu sebenarnya adalah tanda yang cukup baiklah. Okey,
Sebenarnya kita semua dalam bilik ni sebenarnya sedang belajar untuk faham dan kenal diri kita masing-masing. Dan bila awak datang ke sini, awak semua sebenarnya dah mula berani untuk hadap diri awak sendiri. Dan itu adalah sesuatu perkara yang cukup luar biasa bagi saya. Jadi, untuk seterusnya saya nak dengarlah cerita daripada kamu berdua. Macam mana? Ada apa-apa yang mahu diceritakan pada hari ini? Sebenarnya dulu saya dengan Fatin, kita orang ada hubungan. Tapi yalah, benda tu salah kan. Jadi kita orang dekat sini sebab nak berubah jadi lebih baik. Mungkin lepas ni kita orang akan jadi better. Kami dah lama dah rasa bersalah. Kami tak tahu nak start dari mana. Jadi kami nak kehidupan kami yang dulu. Saya hargai sangat kejujuran kamu berdua sebab benda ni bukan senang untuk kita open pada orang yang bukan kita kenal, orang yang bukan kita rapat lah. Jadi sebenarnya bila kamu berdua berjaya untuk membuka cerita pada hari ini, sebenarnya itu adalah satu langkah dan perubahan yang besar sebab untuk dapatkan keberanian itu bukanlah senang. Saya faham apa yang awak berkatakan. Sebenarnya kan, orang fikir, kadang-kadang ni orang fikir datang jumpa kerja sosial ni untuk diubah. Tapi sebenarnya, saya di sini bukan untuk mengubah awak semua. Saya di sini hanya untuk mendengar permasalahan awak semua. Bukan sebagai penghukum, tetapi untuk memahami. Dan kita untuk sama-sama berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Sebenarnya saya penat belajar. Takut yang semua orang tahu saya macam ni. Saya takut. Saya nak semua. Saya tahu perasaan tu. Awak sebenarnya kuat sebab awak masih lagi berjuang walaupun awak rasa takut sangat untuk hadapi sendirian kan. Bella, terima kasih sebab sudi hadir pada hari ini dan saya sangat hargailah kesudian kalian untuk hadir dan bercerita tentang masalah yang membelenggu diri kalian sebab untuk bercerita tentang diri ini bukanlah perkara yang senang dan kalian telah membuktikan untuk berubah itu dengan datang untuk jumpa dengan saya pada hari inilah. Jadi untuk sesi yang seterusnya kita akan buat intervensi dan kawalan untuk diri dalam menghadapi masalah tersebut sama-samalah. Maksudnya nanti kita ada aktiviti yang saya akan susun untuk kalian. Jadi semoga sesi kita akan dapat mencari penyelesaian yang baik. Terima kasih juga sebab bagi kami rasa tempat yang selamat. Sama-sama. Hari ini bukan tentang betul atau salah, tapi tentang menjadi diri sendiri.